Percaya tak? Baby boleh nazak sebab baby hernia. Jadi saya terangkan. Hai, pembedahan pediatrik. Itu kepakaran saya, Dr. Daniel sini. Hari ini saya nak terangkan satu kes yang saya pernah jumpa masa saya kerja di Kuantan dulu. Okay? So, baby ni dia lahir dalam sekitar sebulan. So, ibu tengah berpantang. Lepas tu, baby tu asyik menangis. Dan dia pun ada perasan ada bengkak dekat dia punya kelengkang. So, secara naturally kalau baby nangis, bengkak tu sekejap ada, sekejap tak ada. Biasanya itu adalah inguinal hernia ataupun angin pasang lah, seperti video saya sebelum ni. Cuma bezanya ialah bengkak tu sekejap hilang, sekejap datang. Tapi untuk baby tersebut, bengkak tu just terus menerus ada. Dan baby tu just nangis non-stop. Dan lepas beberapa hari, baby tu jadi lemah dan ibu dia bawa lah. So bila datang ke kecemasan, orang-orang doktor di kecemasan panggil saya. Bila saya turun tu memang sah lah, baby tu dah sangat lembik, kering sebab dia sering muntah. So kita masukkan jarum, kita bagi air dan sebagainya dan terus buat pembedahan kecemasan. Bila kita buka kelengkang dia, you tahu tak apa saya perasan? Usus dia dah mereput sebab dalam hernia ataupun angin pasang, usus yang masuk dan tak boleh masuk ke dalam balik tu, dia seolah-olah kena cekik. Dan salur darah dia pun macam kena cekik. So lama kelamaan usus tu mereput. Dan untuk baby yang tak ada daya ketahanan badan, bila usus mereput, dia boleh menyebabkan baby tu makin lama makin nazak. Tapi Alhamdulillah baby tu kita berjaya selamatkan. Tapi malangnya kita kena buat pembedahan yang lebih besar. Kita kena buat laparotomi, kita kena potong usus yang mereput dan sambung. So, saya nak ibu bapa faham, jikalau ada masalah hernia, terutamanya dalam baby, lagi muda baby tu, lagi bahaya dan lagi tinggi risiko untuk usus tersumbat. Okey, saya harap ibu bapa faham dengan penjelasan saya tentang baby hernia. Jika ada apa-apa soalan, letak dalam kita punya bahagian komen. Seperti biasa, share, like dan followkan saya untuk tips pediatrik seterusnya. Okey, bye.